dia kata begitu. Dan dia tak sedih sedikit. Baguslah dia speech dia betul-betul. Kita perempuan tau, tapi dia bagi speech dalam bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris dia mantap lah, level A+ lah. Tapi isi kandungan dia tu sampai kita dengar meremang bulu roma tu. Saya naik bulu roma, saya dengar dia speech. Dia bagi ucapan. Dia kata we have so much to be grateful to God. Kita ada banyak yang kita kena bersyukur dengan Tuhan. Banyak sangat dia kata. Banyak lagi lah dia beritahu. Saya betul-betul terpegulah dengan ucapan dia tu. Kita orang Islam pun kadang tak sampai tahap tu. Jadi kita pun sama. Kita pun sama. Sebenarnya di samping kita bersyukur pada Allah Ta'ala dengan segala kurniaan nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni, bahkan nikmat ni tuan-tuan Allah Ta'ala akan tanya. Maka salah satu caranya ialah kita buat ibadah yang baik hari ni. Kita semayang, kita bersedekah, kita baca Quran, kita berzikir, kita tak buat perkara yang haram. Kemudian kita nak buat korban pula hari ni esok kan. Di samping ibadah yang kita buat semua ni, di samping kita bersyukur pada Tuhan, dia juga sebenarnya satu perkara yang kadang kita kena berbangga lah. Berbangga dengan ibadah ni tak salah. Anas bin Malik ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita buat benda baik orang puji, memang orang yang buat benda baik ni dia layak dipuji, kan? Apa akan jadi? Nabi kata tilka ajil busyra. Nabi kata al-mu'min. Itulah berita baik orang mukmin yang dia dapat di dunia. Orang terima kasih kat kita, orang puji kita benda baik. Cuma kita yang dipuji ni tak boleh bangga lah, tak boleh riak pula, ya tak? Tapi kita kena rasa alhamdulillah aku Muslim, aku boleh buat benda baik, aku begitu, aku begini, tak apa. Sekadar kita nak berbangga. Macam Nabi Sulaiman alaihissalam, bila orang puji dia dalam Quran, dia kata hadza min fadli rabbi. Salah satu cara kita lah. Ini adalah kelebihan Tuhanku. Tersebut di sisi orang ramai, orang puji kita ada hadza min fadli rabbi. Nak cerita kita buat ibadah ni di samping kita bersyukur, salah satu cara kita syukur pada Tuhan lah. Bersyukur dengan mulut. Kita dah belajar dulu pasal iman. Iman ni tasdik dengan lidah, ikrar dengan lidah, tasdik dengan hati, kemudian menzahirkan dengan amal perbuatan. Tak cukup kita bersyukur, kadang kita kata alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah saja. Tapi kita ni malas sangat nak datang ke masjid surau, malas sangat nak sembahyang berjemaah. Hari ni tuan-tuan, berapa ramai orang yang nak mempertahankan agama dia. Kononnya orang kafir nak runtuhkan Islam, nak menjahanamkan Islam, nak buat begitu pada Islam, nak menghina Islam, kan? Tapi sedar tak sedar sebenarnya kita sendiri yang bernama umat Melayu dan umat Islam di Malaysia ni, kita sendiri sebenarnya meruntuhkan agama kita sebenarnya, kan? Pasal apa? Kita tengok di masjid dan surau, berapa kerat yang datang sembahyang berjemaah. Bukankah Nabi kata man aqama solat, tuan-tuan beringat hadis ni, faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan agama, siapa yang mendirikan sembahyang, dia sudah mendirikan agamanya. Wa man taraka solat faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan solat, dia sudah meruntuhkan agama. Dan salah satu bentuk meninggalkan solat ialah meninggalkan solat berjamaah. Tak mari sembahyang berjamaah sebenarnya kita sudah dikira meninggalkan solat, walaupun tidak berdosa di atas solat itu, tapi dipanggil berdosa kerana meninggalkan solat berjamaah. Kan? Banyak kisah kalau kita belajar tuan-tuan. Sebab itu sebahagian daripada ulama dia cenderung mengatakan sembahyang berjamaah ni wajib. Pasal banyak sangat. Bukankah pada zaman Nabi 2-3 orang buta datang jumpa Nabi, minta dengan Nabi, aku ni tak nak datang sembahyang berjemaah. Pasal apa? Pasal aku buta. Laisa yaqudun, laisa qaidun yaquduni ila solah. Aku ni buta, tak ada orang nak bawa aku pergi berjemaah. Nabi kata atas ma'ul hayya 'ala solah, hayya 'ala falah. Kau buta, tapi kau dengar tak hayya 'ala solah, hayya 'ala falah? Dia kata aku dengar. Nabi kata fa'ajib, kamu kena datang walaupun kamu buta. Nampak? Buta pun Nabi suruh mari juga. Tak ada orang nak bawa. Meraba lah. Dan benda ni betul-betul berlaku. Saya pergi mengajar dulu di surau Selayang, Taman Selayang Idaman nama dia. Sempatlah saya ceramah di situ dah 3-4 bulan. Tapi kena sack. Bukan sack tu tau, ni sack lain.